Bana bermula masuk guys. Bang kata-kata untuk student STPM sikit, good luck guys. Guys, kenapa aku pakai tuala? Sebab dia smart. Bila badan kau lawa, kau pakai tuala, dia akan compliment kau punya badan. Dia macam samping, cuma aku tak ada samping. So pakai tuala, smart tak? Color pun matching. Zindor ke Blanco, pergi mampus. Aku tak pakai deodorant sangat. Maksud aku tak pakai minyak wangi sangat. Tu best jadi DMA. Aku tak perlukan deodorant ataupun minyak wangi untuk attract awet. Sebab memang awet dah nak aku. Dia macam ni guys. Kalau kau ni lelaki hebat, telur kau masam pun awet nak kau. Ni realiti berdasarkan aku punya experience. Yang beria perlukan pakai perfume untuk attract awet, tu loser guys. Bocah. Lelaki macam aku tak perlu deodorant, aku tak perlukan perfume untuk attract awet. Sebab memang awet suka lelaki macam aku. Kau kahwin dengan DMA bagi kau duit and kau tak perlu kerja, kau just duduk rumah. Aku provide semua benda. I bring everything to the table, including the table itself. Kau just duduk rumah, goyang kaki and goyangkan aku. Tu je. Perempuan mana tak nak orang macam aku guys? Seorang provider. Mana ada orang tak nak orang macam aku? Provider gila babi macam aku. Cuba compare aku dengan boyfriend korang. Boyfriend korang, bila korang date dengan dia, dia split bill. Dia bagi, awak bayar separuh, saya bayar separuh. Siap lah. Betul tidur berapa jam sehari untuk masa recovery. Berdasarkan sains, 7 jam ataupun 8 jam. Itu berdasarkan sains. Tapi berdasarkan hukum alfa, kita tak tidur guys. Kita tidur bila kerja siap dan kita bangun bila ada kerja. Boom. Nak berniaga tak ada modal boleh tak? Boleh. Berniaga lah dengan modal kecil. RM300. Takkan tak ada kot RM300. RM300 pun tak ada. Gila. Siang korang. Okay, ada yang free macam affiliate. Sudah masalah. Kau boleh start berniaga barang orang, buat affiliate. Banyak macam je cara nak berniaga tanpa perlu modal. Nak dengan tak nak je, jangan bagi alasan. Pinko berniaga tapi takut rugi macam mana? Aku pun takut rugi guys, apa masalah? Cuma risiko kena ambil. Rasa takut tak apa, tu normal. Manusia mesti ada rasa takut. Cuma risiko kena ambil lah. Patut ke lelaki bangga bagi anak bini makan Maggi? Okey je kalau Maggi tu Maggi ketam belut. Maggi tu Maggi premium. Contoh aku bagi kat bini aku makan Maggi ketam. Ketam tu 3 ekor dalam satu pinggan. Okey lah, apa salah? Tak salah pun. Ataupun Maggi tu ada caviar. Maggi mahal. Satu mangkuk tu RM80. Okey, apa masalah? Bagi je lah bini kau makan Maggi ke, makan pan mi ke, tak masalah. Yang penting kau bagi diorang makan. Makanan tu mestilah bernutrisi, berkhasiat. Janganlah bagi karbo saja. Faham guys? So ada lelaki di luar sana, kalau kau nak family kau bagus, sihat, bahagia, jaga pemakanan. Bagi dia makan protein, sayuran hijau dan juga buah-buahan, karbohidrat. Kalau bini kau tak makan sayur, kau paksa bini kau. Macam mana kau cakap kau ni jantan tapi tak boleh paksa bini kau makan sayur? Lemah siap. Kau nak arahkan bini kau, kau nak jadi pemimpin. Macam mana kalau kau nak arahkan bini kau makan sayur hijau pun tak boleh? Bang, minta tip untuk kaya. Saya stres bekerja 9 hingga 5. Kalau awak stres bekerja, maybe awak boleh teruskan bekerja kot, sebab buat bisnes lagi stres. Kita tak boleh berhenti kerja sebab kita tak boleh handle stres. Sebab kalau kita berhenti kerja sebab kita tak boleh handle stres dan kita buat bisnes lagi stres compare to bekerja. So better korang teruskan bekerja. Kecuali korang berhenti bekerja sebab korang nak kaya, tu lah cerita. Macam mana nak move on dengan dia? Tak payah move on, tak apa, kita lelaki pun masalah kau. Kita lelaki, kita tak move on guys. Sebab macam mana kita nak move on? Macam mana kita nak move on jika kita terlampau sayang dia, betul tak guys? Sebab kita kan lelaki. Bila kita sayang wanita, dia ibarat kita menyayangi anak kita. Tiba-tiba anak kita mati, macam mana kita nak move on? Anak mati kot. Ibarat gitulah. So sebagai lelaki tak perlu move on tu. Tak payah move on. Teruskan hidup macam biasa. Pergi je gym macam biasa. Buat bisnes, buat sale macam biasa. Majukan hidup macam biasa. Cari awet baru macam biasa. Boom. Perasaan tak penting. Walaupun hati kau hancur, tak boleh move on. Itu hanya perasaan saja. Yang penting luaran. Kau faham guys? Itulah lelaki. Bro is not Obuto.
Kau tengok ni Kakashi, aku dah tak ada yang awak panggil hati tu. Tengok ni, rasa sakit berlubang dah ni. Okey, betul ke kalau kita kerja 9 to 5 takkan kaya? Betul. Bila korang bekerja, kerja korang tu takkan mengkayakan korang. Walaupun gaji korang 80k sebulan, still tak kaya. I mean bila korang compare dekat B40, memanglah korang rasa kaya. Tu pun jarang yang dapat gaji 80k sebulan. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Tapi even kalau korang dapat 80k sebulan pun, still tak kaya. Maksud aku kaya adalah kaya yang betul-betul kaya gila babi. Faham tak maksud aku? Kaya yang kau boleh beli 10 biji Ferrari. Itu maksud aku kaya. So, bila aku cakap 80k sebulan pun still tak kaya, apatah lagi korang yang setakat gaji 13k sebulan nak flat gaji depan aku, kepala otak kau. Kau janganlah flat gaji kau. Kau dah lah gaji 13k je. Lepas tu umur kau 55 tahun. Kau sembang apa dengan aku? Lainlah kau dapat gaji 13k pada usia 24 tahun. Boleh gak nak flex? Tu pun still biasa. Faham guys? Kau dah tua. Lepas tu dapat gaji 13k. Siapa kisah? Tak kena dengan umur. Betul ke nasib rakyat terletak pada pemerintah semasa? Boleh jadi guys. Tapi nasib korang terletak pada diri korang sebenarnya. Korang yang kena ubah diri korang, bukan ubah pemimpin. Sebab aku yakin, kalaulah korang ni B40 and tiba-tiba Perdana Menteri berubah, aku yakin dengan keyakinan yang penuh bahawa korang akan still B40. Maknanya korang tak boleh harapkan pemimpin untuk ubah keadaan korang. Korang yang kena ubah diri korang. Jangan ada victim mindset. Kalau korang ni golongan B40 and korang ubah kerajaan, adakah kerajaan tu akan ubah hidup korang daripada B40 jadi T20? Oh, disebabkan awak undi saya akan ubah awak kepada T20. Mana ada? Dia bolehlah bagi bantuan sekali-sekala RM600, RM300 sebulan. Boleh lah. Tapi hidup korang tak berubah. So, jangan ubah kerajaan. Aku tak kisah pun sebenarnya nak ubah-ubah lah. Yang penting, ubah diri korang. Bang, bahasa orang yang berkapal sebelum kahwin, siap bangga post medsos. Laki-laki yang post awet dia kat media sosial ni, dia bocah sebenarnya. Loser dia babi. Jenis laki yang bocah, aku tahu. Laki yang jenis expose dia punya awet sebab dia terpaksa expose. Dia punya awet suruh dia expose. Oh, you expose lah saya. You expose saya cepat-cepat. Lepas tu, laki tu pun terpaksa ikut cakap awet dia. Jenis laki yang menunduk. Tak payahlah beria dengan emas guys. Aku tak suka dua orang cakap pasal emas. Ada beli emas tak? Kenapa kau nak beli emas? Bukan kau pakai pun. Perempuan tak apalah. At least dia beli emas, dia pakai. Kau beli emas buat apa? Let sudah. Guys, aku ada emas. Faham? Aku faham. Emas untuk simpanan. Faham. Emas kali inflasi. Faham guys? Untuk investment. Faham? Tapi cuba korang fikir. Gaji korang RM1,700. Adakah korang patut beli emas ataupun korang patut menambah pendapatan? Aku nak korang faham prioriti korang sekarang. Kau kena faham, B40 lebih memerlukan nasi compared to emas. So, jangan fokus beli emas. Fokus beli nasi. And fokus tambah pendapatan. Sekarang kau makan Maggi tiap hari. So, kau kena ubah benda tu dulu. Pastikan kau boleh makan nasi ayam setiap hari. Makan makanan berkhasiat. Bila kau sihat, kau boleh tambah pendapatan. Kau boleh bekerja dengan lebih keras. And bila kau dah kaya, barulah beli emas. B40 tak perlu beli emas. Sebab emas tak mengubah hidup orang. Ya, korang kena ubah pendapatan, bukan ubah emas. Faham guys? Kau tak beli emas sekarang pun tak apa. Kau tak risau. Harga emas, nanti bang harga emas mahal. Bodoh. Harga emas mahal. Semua benda mahal. Cuba kau compare harga telur ayam tahun 2005 dengan tahun 2025. Beza tak? Sekarang kau miskin. Okay? So, jadi kaya dulu. Bila kau dah kaya, kau beli emas 1 kilo sekaligus. Boom. Di masa akan datang. Sekarang jangan beli lagi emas. Tolong. Korang miskin, jangan beli emas. Tapi bang ada ejen property. Tapi bang ada ejen emas, dia suruh beli RM100. Of course lah dia ejen emas. Mesti dia suruh korang beli emas sebab dia nak duit korang. Kalau kau tanya ejen rumah, ejen property, dia suruh korang beli rumah sekarang. Sebab dia ejen rumah. Dia jual rumah. Dia nak duit korang sekarang. Kalau kau tanya ejen takaful, dia suruh korang beli takaful sekarang. Sebab dia nak duit korang. Dia nak buat sale. Kalau korang tanya orang yang jual skincare, dia suruh korang beli skincare sekarang sebab dia jual skincare. Kau rasa kau beli takaful kau selamat ke? Kenapa kau nak habiskan duit kau beli takaful untuk benda yang maybe laku? Tak kena lah. Tak kena dengan dia punya cost tu.
Kalau sekali bayar RM100 tak apa. Ni kau bayar tiap-tiap bulan. Kau beli takaful. Kau jangan dengar bocah-bocah takaful. Bocah takaful dia jual takaful. Of course lah dia suruh korang beli takaful. Sebab dia jual takaful. Masalah sekarang, adakah korang perlukan takaful? Tak, korang tak perlukan takaful. Korang perlu tambah pendapatan. Korang dah lah gaji RM1,500. Lepas tu beli pula takaful. Kau kena jaga family kau masa kau hidup. Bila kau mampus, kau tak ada masa nak fikir yang dekat atas dunia sebab kau sedang dipukul oleh malaikat. Na'udzubillah. Itu hakikatnya guys. Family korang atas dunia, pertama rezeki dia confirm ada, jangan risau. Pandai-pandai dah cari makan. And kedua, semasa kau hidup ni, kau kena kayakan family kau. Supaya bila kau mampus, family kau still kaya. And kau kena bina connection. Yang mana bila kau mampus, akan ada kau punya brotherhood yang tolong jagakan family kau. Faham? Macam-macam cara untuk kau aikido benda ni. Aku boleh ajar korang. Cuma takaful bukan jawapan dia. Korang kena faham, takaful nak masuk mudah, nak claim susah. Tu dia punya hukum takaful, hukum fizik dalam takaful. Untuk untung, untuk company takaful buat untung adalah apply mudah, duit masuk mudah. Siapa-siapa, semua orang boleh bayar, semua boleh join, tapi nak claim susah. Komen, pendapat DMA belajar dekat IPG. IPG adalah golongan yang mulia kat Malaysia guys. Sebab korang dianggap mulia oleh masyarakat lah. Di mata Tuhan belum tentu. Tapi di mata masyarakat, IPG ni dia agak mulia. Sebab apa? Sebab pertama dia cikgu. Oh, buat IPG, ye, confirm dapat cikgu, ye, ada pension, ye. Tu je lah. So, gulak lah untuk korang. Korang ni antara golongan mulia kat Malaysia. Lawan dia form 6. Form 6 ni golongan hina. Dia dihina oleh masyarakat. Bukan aku tak hina korang. Masyarakat yang hina korang. Masyarakat Malaysia, dia memuliakan IPG and menghina form 6. Form 6 ditumit, IPG di bahu. Ibarat gitu guys. Tapi hakikatnya tak masalah pun. Kenapa kita nak kisah pasal apa orang fikir pasal kita? Kalau korang form 6, pergi mampus, teruskan. Jangan manja. Kau sudah form 6. Tak boleh manja. Dia ambil income berapa sebulan? RM120. Pendapat DMA tentang sister in Islam. Pendapat DMA tukar Islam kat belakang tu. Jadi sister in Bana. Lagi best. Ataupun sister in Albana, SIA. Ataupun SIB. SIP. Lagi best, lagi alpha. Sister in Bana. Sebab korang tak layak letak Islam kat belakang. Aku tak apa, DMA Islam tak apa. Sister in Islam tak sesuai tu. Korang tak represent Islam langsung. Korang just nak guna agama untuk kemudahan korang. Bila agama support korang, bila agama tu menyebelahi di pihak korang, korang guna agama. Korang ambil separuh-separuh. Dia mana boleh gitu. Kalau nak ambil Islam ni, dia keseluruhan. Kalau kau nak ambil Islam, kau ambil semua. Take it or leave it. Faham guys? Macam mana, kenapa golongan sis ni, sister in Islam ni boleh wujud kat Malaysia? Sebab maybe korang tak jumpa lelaki yang alpha provider macam DMA. Untuk didik korang, untuk nurture korang, untuk pat korang punya kepala. Tak baik itu. Faham? Untuk didik, untuk guide korang, untuk jinakkan korang. Untuk jinakkan korang. Korang kena cari DMA guys. Cari suami macam DMA. Terselak tu DMA. Tak apa. Harus luar. Okay, bye guys. Aku end live dulu sebab kena violation. Bye.